Boleh adjust dia boleh tu. Dia sama kat dalam tu. Dah Okay, today we'll revise the formula accounting equations and also the expanded accounting equations. Then we are given the transactions, then we apply into the accounting equations. So this principle or this technique is very important because it can be used in the record of your journal from the transactions because it affected the accounts and elements and also the account itself, whether it increase or decrease. After this, when we touch on the next chapter 2, the chapter of journal, then this principle is very helpful. All right. So I will begin with the. You have to write what I'm writing here. You have to write also, right? Okay. Then, if you promise, last class, you want to prepare your notes, right? Where your evidence, your notes. So you have to fill up into the file. Okay, the file is the letters. This is sorted by chapter. First class is at the above. Alright, and then the next class is at the bottom. So you have to buy the file. Where the file? Mana file awak? Tak beli lagi tak beli. Awak saja belum ada, tak ada. Dia awak masukkan, tu. Ya. Tapi saya satukan dekat belakang atas yang sebagi. Awak nak guna sebab yang sementara sementara. So kena beli file yang ni ada juga usaha. Sebab kelakar dan mudah tu. Saya kena salin semula suruh notator kita tidak nak salin kan. Sebab dah terabur. Jadi awak kena susun balik supaya tak terabur hilang mana punca mana akhir. Ni pun saya rasa awak dah tahu sebab bila awak tak datang, awak boleh refer pada yang ni. Saya rasa nota saya terbaik di antara dalam dunia ni sebab tu awak kena appreciate your notes. Alright. So tulis. Okay, kita ada account kan? Kita ada account. Okay, mula-mula kita ada element of account. Saya ulang balik boleh tak? Kena tulis. Tapi ni memang bazir masa betul lah. Element of account. Tulis. Mana kertas? Tak A4 ke ada? Buku ke? Buku pun campur. Kena buku khas cari nanti. Tak apalah. Element of account kita ada berapa? 5. Iaitu kita ada apa? Asset. And then kita ada apa? Expenses. And then we have liability. And then we have equity. And then we have revenue. So then kita ada account. Kat sini account So apa contoh, what is example of account? Asset is cash in and tulis cash at
bank, debtors. Okay, stock or inventory. And then expenses was rental, wages, insurance, electricity. So asset is we own that asset. Expenses is we spend and then that money is burn out, dah habis hangus. So but the expenses is very important. If you don't have spend for expenses, then your operation cannot be run. For example for your personal life, your petrol is example of expenses. Why do you use the expenses for the petrol? Kenapa? You can answer in bahasa Melayu. Kenapa you gunakan petrol? Sebab jalankan kereta. Ha? Sebab untuk menggerakkan kereta, menjalankan kereta. Untuk apa lah awak jawab itu? Supaya dapat menggerakkan. Bukan kereta tu bukan boleh jalan, ya. Menggerakkan kereta. Kalau tak ada petrol tak boleh gerak, walaupun kereta tu Ferrari ke apa. So these expenses is also important part of asset. Okay, vehicle. Okay. And then liability is our tanggungan. Liability is kita punya apa? Tanggungan, hutang kita tau. Walau macam mana pun saya rasa semua tak boleh elak dengan hutang, betul tak? Dunia ni dah dicipta untuk orang berhutang. Ya Allah kan. So elakkan liability maksudnya bebanan, tanggungan kita. Contohnya sini di loan, creditor maksudnya ni, kalau boleh lah pakai pen merah boleh tak? Ini supplier lah. Kalau awak agak sukar untuk mengingat perkataan creditor ni, awak boleh guna juga perkataan supplier. Debtors ni lah apa? Debtors. Kalau creditor ada supplier, debtors ada punya opposite dia apa? Client. Ingat boleh? Equity ialah kita ada apa? Capital. Kita ada apa? Kita ada capital. Awak ada Stanley ni? Tak ada awak? Okey tak Stanley? Oh, so Stanley ni senang sikit. Withdrawal. Revenue kita ada apa? Sales. Jualan lah. Lepas tu kita ada commission, receive. Boleh? So yang ini kita akan masuk dalam yang ini agak kehadapan sikit lah sebab awak dah belajar kan. So yang ini kita akan masuk dalam balance sheet. Yang ini masuk dalam apa? Ni awak tulis balance sheet. Yang ini pun dalam apa? Balance sheet ataupun financial position yang ini masuk dalam apa? Profit and loss. Yang ni goes to profit and loss.
Dah. Alright. Okay. And then kita ada asset equal to apa? Asset equal to equity. Boleh. And then barulah kita kalau tak cukup duit untuk beli aset, kita akan meminjam. Asset equal to liability plus equity. Yang ini awak buat, boleh buat. Ini formula yang paling penting lah. Sini debit, kiri and credit. Allahu Akbar. Lepas tu kita ada apa? Kita ada asset plus expenses equal to liability. Saya betulkan. Tidak tunjukkan dia punya ni. Asset sama dengan apa? Sama dengan liability plus equity and then plus profit. Profit ni maksudnya bila mana kita buat jual activity. And then asset equal to liability, tulis, plus equity plus sales minus expenses. Okey. Yang ni gariskan. Cepat. Lepas tu expenses ni kita pindah ke sebelah, jadi campur. So the second formula, asset plus expenses equal to liability plus equity. Ini revenue plus revenue. Okey, boleh tak? Yang ni dinamakan apa? Extended equation. Extended. Extended maksudnya lanjutan daripada formula asas. Formula asas kan kita apa? Asset is equal to liability plus equity. Alright. Kalau extended ni kita lanjutkan. Alright. Maksudnya kita masukkan elemen apa? Profit ataupun expenses dengan revenue. Boleh. Ni tulis lah nanti. Laju ya tulis. Okey. Dan kita cuba buat soalan. Ni bagus kok. Ini memang tak ada kat mana-mana buku. Hari ni pun dapat. Awak carilah. Kalau boleh buktikan dalam satu buku surat tu memang tak ada. The owner began the business by depositing cash into the bank and contributing a motor vehicle as capital. Maksudnya owner ni saya lukis sekejap saya lukis. Owner ni awak, separate entity tau. Ini perniagaan bisnes. Ini awak owner tau. Ni bisnes. So owner dengan bisnes dia adalah separate entity. Dia macam suami isteri lah yang bercerai. Kau aku. Kadang nak jumpa anak pun tak dapat jumpa isteri. Kalau yang
business is orang kata contohnya marriage lah. Ni contohnya kalau ada orang kahwin dua orang kahwin dua, satu yang marriage tu ialah business lah, tapi yang separation tu, yang bercerai tu ialah bercerai tu ialah separation order. And then kita kena anggap sebagai pernikahan tu dengan kita adalah satu yang apa? Satu yang berpisah lah. Macam alam apa, dunia dengan kubur. Satu benda yang agak memang tak sama, berbeza kan. Walaupun tu bisnes awak tu. Banyak kita businessman kita gagal kerana apa? Kita campur aduk bisnes dengan apa? Perniagaan. Kerana mungkin kita ambil duit bisnes tu, kalau yang sama, beli untuk apa, kita punya keperluan, ya, belanja kawan-kawan. Yes, itu correct. Itu yang saya dapat idea. Dia owner business. Sekarang ni duit owner ni 30,000 ni masuk dekat bisnes tau. RM apa? RM 30,000. Jadi kita nak cerita pasal ni tau. Kita nak cerita pasal bisnes ni. Awak buat boleh tak? Buat kan? Awak nak cerita pasal bisnes ni, bukan cerita pasal owner tau. So awak kena rekod untuk bisnes. Susah nak terangkan lah. Bertahun-tahun Memang akan salah. Kalau boleh hari ni jangan salah lagi boleh. Dah. Dah. Apa yang perlu kini saya tengok lah. Kalau awak punya kefahaman. Jangan perlu sangat. Dekat buku ni. Sebab dia nak kat buku ni. Jangan masuk kertas ni sebab yang ini saya dah pandang sebab kita nak jawab lagi. Dah. Apa yang dah? Faham tak? Boleh awak apa? Kia, mana awak? Mukris. Kia kereta saya nak mengajar Kia. Mukris. Panggil awak, kawan awak panggil apa? Mukris. Kawan awak panggil awak siapa? Mukris juga? Tak ada nama pendek sikit? Muk. Muk besar. Apa Muk awak faham ni? Yang ni? Orang itu buat bisnes. Dia akan jadi benda yang berbeza. Orang ini masuk 30,000 dekat dalam bisnes dia. Lepas tu duit dalam tu tak boleh bersih untuk keperluan peribadi. 30,000 tu hanya untuk dalam syarikat sahaja. And then apa yang tertinggal? Asal awak lupa. Kita kena rekod. Kena rekod setiap Kita rekod untuk perniagaan, aktiviti perniagaan sahaja. Boleh? Kalau awak faham senangnya kan. Okey, senang lah. So sekarang ni, ini kita nak tengok kesan tau. Tahu tak kesan? Kesan tahu tak kesan? Kesan ni macam efek pada bisnes.
Awak lukis juga. Contohnya kalau awak beli pada bisnes pandai. Pada bisnes contoh awak beli apa? Beli handphone contohnya. So apa kesan pada perniagaan? Duit cash akan apa? Berkurang dan awak akan dapat apa? Barang. Iaitu apa? Handphone. Aset lah cash ataupun ni apa, equipment ataupun bertambah. Okey. Ni aset. Boleh? Dua-dua tu aset. Satu tambah, satu berkurang. Kita akan tengok banyak situasi. Boleh? Bagus. Awak berani kat boleh Okey. Mula-mula kita akan step dia ialah formula. Saya rasa kita buat formula yang ni dululah. Ni kita akan ringkaskan. Tak apalah, kena asset tambah apa, expenses equal to apa, equal to liability plus equity plus revenue. Aset tadi, apa kesan dia tadi? Saya dah ni. Apa kesan dia? Aset bertambah. Alah apa account dia? So kita highlightkan cash, bank, and then satu lagi apa? Motor vehicle, capital. Okey, saya yang ni saya tertinggal awak kena betulkan. Sebab 30,000 ni tak apa jelas. Ini ialah apa? Awak tulis sini RM 20,000. Yang ni motor vehicle RM apa? Puasa tak apa? Puasa? RM 10,000. 10,000. Yeah. Jadi kan kat sini apa what an effect to the business? Account apa? Yang pertama apa? Cash at bank kat sini. RM berapa? 20,000. Pandai 20,000. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Baru terlupa. Awak cakap main sedap tadi. Bertambah kurang? Kenapa bertambah? Sebab dia dalam bank. Duit perniagaan akan bertambah. Duit perniagaan tau. Bukan duit awak berapa? Duit perniagaan Yang ni nama account tau ni. Ni nama account tau. Saya like kan. Ni nama account Account tau. Ni element. This is element 5 elements. And then we have to identify which account. So then second, what the effect? Lagi satu account apa? Motor vehicle. Berapa ribu? Ataupun tambah tambah berapa ribu? RM 10,000. And then lagi satu apa? Pandai capital Capital kat sini tau. Capital bertambah ataupun tambah berapa ribu? 30,000. Fokus awak jangan fikir kalau awak lepas ni jangan
Takut saya sebab apa? Alah bang, tak cukup ni semua in order tau. Macam ni banyak saya bawa Awak campurkan 20 tambah 10 adalah berapa? Berapa ribu? Kalau saya boleh gunakan kat sini lah kan 30,000 lah. Saya anggap yang B tak ada 30,000 boleh? Yang ni berapa ribu? 30,000 juga kan? Boleh tak? Magic This is the magic derived from accounting equation. Okay. Lagi satu kalau saya ni out dulu sebab awak ada kelas kan. Lagi satu kalau macam rental ni atau rental expenses dia semakin bertambah kan So kalau semakin bertambah, ini perkataan semakin tau. Kalau semakin, kalau increase tu, kalau ada perkataan increase is semakin tau. Semakin bertambah cuma semakin berkurang. Alright. Dah. Jadi ni dah siap Saya padam ni. Buat tak? Ni. Okey, yang second pula. Awak cuba highlightkan cepat. Yang mana akaun yang kita boleh bantu lah. Dia sebagai awak punya, awak tahu tak? Yang mana, daripada ayat tu kita boleh bantu kita nak menentukan akaun. Highlighter kena ada ada highlighter. Highlighter. Pakai cepat highlighter. Ambil kertas tu. Dah. Dah slow tu. Dah slow. Asal awak duduk sini lah. Dah. So apa yang awak like? Nanti kalau awak ni saya kasih video. Yang first tu berapa minit yang pertama ni? Hello. 30 minit yang pertama awak kena tengok tau video. Sekejap
utama dia yang persen dia buat dapat sebab ini sebenarnya ini semua bisa present kalau tak mungkin lah relasi pun macam Dah lukis tu? Dah. kau buat apa? Buat macam Tak kau tema apa France ke? aku Kan tema dia ada satu kat American Fashion Russian. Kau amin dengan Projek. Cik, lebih kos apa? Apa jenis apa ni? Kos? 2 je. Simple. Tapi kalau kau balik orang sekali dulu itu setiap kos kita semua nak dulu ke kalau kita start satu jam 7 orang satu kalau dulu nak kita tahu kalau orang sekali macam mana. Tapi kau buat dekat dalam buku. Oh ya. Office equipment was purchased Kita ada apa? I don't know. Kita boleh buku kecil. The was by check. Kelas Bom. Apa? Tiga lah. Ha? Ada kelas 3 ni. Tiga setengah. Kau 10. 10 awak. Sama. Tahun 3. Betul. 3 10. Lebih minit. Ha. Okey, tak apa. Okey, baik. Okey. Bertiga. Satu kelas. Okey, tak apa. Kita hari ni kita sampai ke 10 je lah. Cuma yang ni awak kena buat lah. Okey, last kali. Ingat Kalau macam yang berkaitan dengan debtors. Debtors maksudnya debtors ialah apa? Saya buat dulu. Nanti awak tulis lah. Ini cepat Ni awak dah faham tadi yang kita tahu kan? Alhamdulillah. Yang itu kita contohnya expenses. Yang ada kena buat jugalah. Contohnya expenses. Ini nota kecil kan? Kita buat yang Buat expenses. Expenses ni contohnya apa? Rental. Kalau kita bayar apa? Kita bayar sewa RM 700 tunai ataupun paid rental RM 700 cash. So what are the effect is rental cash. Jadi rental ialah apa? Rental adalah apa? Expenses. Yang ni kena faham. Rental semakin apa? Semakin bertambah. Pandai. So kita ada apa? Kita ada asset, expenses. Awak jangan macam-macam lah. Kejap asset dan expenses sama dengan apa? Liability plus equity. Jangan macam tau. Plus revenue. Jangan macam kejap asset, expenses. Contohnya awak nak selamatkan seorang, awak kena selamatkan seorang dulu. Bila dah selamatkan, itu dah lepas. Awak jangan fikir dia lagi. Seorang baru tu jangan fikir dia lagi tau. Macam juga ni, akaun je lah. Macam ni contohnya dah lepas. Contohnya expenses. Apa fikir expenses? Expenses bertambah berapa? 700. Lagi satu apa? Cash. Ni rental rental kan.
700 kan. Lagi satu dekat mana? Dia dekat bawah kat Allah hai. Sini dekat sini tau. Kat expenses ni sini. Awak kena kalau apa ada hal kena beritahu awal. Jangan belah kelas baru beritahu kan. Ada kelas pun ni tau. Saya semua dah set semua. Expenses kita ada apa? Rental tambah apa? 700. Asset? Cash apa? Tahu tak? Baru cerita tadi. Rental, cash. Okay. Rental dah habis, settle. Sekarang cash pula. Cash awak semakin apa? Berkurang. Jadi balance tak sini? Negatif dengan plus jadi apa? Negatif ni negatif 700 tambah 700 dapat apa? Negatif 700 tambah 700. Negatif 10 tambah 10 apa? Awak dapat RM10, lepas tu awak bayar hutang RM10 nak tinggal apa? Kosong. Ni pun kosong. Boleh. Biar tak? Ini susah, rental susah. Sebab tu saya tunjukkan rental. Revenue pun sama kalau bertambah boleh. Kalau yang lain senang, tambah tu lah. So terima kasih banyak. Awak boleh beram lah kan. Boleh